pagi. Dari Klang Valley kami berdiri, jual beli rumah biar steady, servis padu setiap hari. Rumah, tanah, bangunan semua serah pada kami, tak perlu risau. Gambar, lawa, video bergaya, biar listing makin viral dan wow. Kreatif cara kami bekerja, bantu klien cepat berjaya. Nilai harta naik mewah, kami urus semua dengan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya di channel YouTube Usama Property Boss. Hari ini saya dan tim kami berada di Blue Water Serdang, ataupun dekat sini dia hanya seberang dengan The Mines Resort lah. So dekat sini hanya plot-plot banglo sahaja yang ada dalam ni. Developer jual tanah and then owner dirikan banglo sendiri. Jadi rumah kali ni, rumah ni berdesainkan moden dan memang rumah ni full open concept, sangat nice kat dalam dia. Jadi saya nak bawa kepada anda banglo di atas tanah yang berkeluasan 10,000 square feet dan binaan dia 6,700 square feet. Jadi untuk banglo ni saya nak bawakan kepada anda dahulu sebelah luar dia, yang mana sekarang ni sebelah rumah ni tanah kosong dan sebelah sana pun sama, tanah kosong. Jadi anda masih tiada jiran kiri dan kanan, tapi berhadapan dengan anda ni banyaklah rumah lain. Ada dekat sini dia merupakan gated and guarded, dan tanah untuk rumah ni merupakan leasehold non bumi lot. Jadi first thing dekat sini kita tunjuk adalah ruangan, maafkan saya, fasad luaran rumah ni memang berdesainkan moden. Dan dekat sini kita boleh nampak ada satu fencing wall, stone wall kat sini, batu besar. Ini perkataan saya, ini adalah art berat. Sebab apa? Sebab dia memang berat. Ini batu sangat berat. So instead of owner buat tegak-tegak macam ni, dia sengaja jatuhkan supaya nampaklah sedikit seni dekat situ. So dekat sini, kalau anda tak suka, anda mungkin boleh betulkan balik, tapi dia jadi just normal je lah, bersusun macam tu. So dekat sini luaran depan dia. Dan rumah ni yang saya suka adalah rumah ni owner tak buat pagar, apa-apa pagar tak ada. Jadi rumah ni daripada luar memang sangat lebar dan boleh muat banyak sangat kereta. Sebab boleh tengok kat sini kita ada dua entrance. Daripada sini kita boleh masuk 3 kereta yang berbumbung kat sini. Dekat sana pun sama, kita boleh masuk 3 kereta. Jadi dekat dalam anda boleh park sehingga 6 kereta tanpa sebarang kerisauan lah. Dan selebihnya kalau anda ada lebih kereta, mungkin kena adjust sedikit lah. Sebab dekat depan ni masih panjang. Jadi kalau anda nak adjust yang melintang macam tu, still lepas lah. Dan dekat sini pun back to back boleh 2 kereta. Sana pun back to back 2 kereta. Jadi senang cerita, rumah ni parking dia up to 6 hingga 8 atau 9 kereta lah total. Kalau anda susun dengan elok, kalau anda memang banyak kereta lah. Okay. So jom ikut saya masuk dalam. Sebab rumah ni konsep dia moden, saya memang tak sabar sikit nak tunjuk lah. Sebab saya masuk tadi tu, oh ni nice ni. Cumanya condition dia tu ada sikit-sikit nak kena adjust. Dan sebelum saya terlupa, sebelum kita masuk dalam lagi, rumah ni dia facing north. So east daripada sini, matahari pagi tengah pacak atas kepala ni, matahari petang ke jatuh belah belakang sana. Okey, jom tengok dalam. Okey, untuk entrance rumah ni, dia ada satu foyer dekat depan ni. Jadi kalau anda nak susun kasut ke something, kat sini lah dia macam ada white mini hotel lah kat sini. Satu foyer. And then, okay, jom kita masuk dalam ni. So entrance menggunakan smart lock. Dekat sini entrance dia memang very welcoming. Sebab dekat atas ni kita boleh nampak kita ada satu glass roof. Kat atas ni dia menggunakan roof yang menggunakan glass yang look sinar lah. So daripada sini kita boleh dapat natural lighting, tak payah guna lampu, tak guna apa kat sini. Untuk malam lah kot kalau memerlukan lampu. So entrance dia, jom kita masuk dalam. Rumah ni dia semi open lah, dia tak fully open, dia semi open sebab konsep dia, tengok sini kita masuk je straight, kita akan jumpa terus pool dengan area ruang tamu dekat sana. Ruang tamu tu memang fully bertutup sebab dekat dalam tu
dia ada tangga nak naik ke atas semua dah. That's why kalau at least kalau open pun orang tak boleh akses ke dalam rumah lah. Just untuk ruangan luar ni sahaja. Jadi dia ada sedikit privacy juga kat situ. First dekat sini, untuk bawah, kita ada 2 bilik kat rumah ni. Okay. First bilik kat sini, dia complete juga dengan bathroom sekali. Dan bilik lagi satu pun sama, complete dengan bathroom. So kedua-dua bilik ni, dia facing directly ke swimming pool. Dan dekat sini, so dekat sini owner letak sikit satu area untuk kerusi untuk anda santai kat depan ni. Dan dekat tepi ni, okay, jom saya tunjuk sikit. Dekat ujung sana, kita ada satu pintu kalau anda buat open house ke apa, contoh nak buat event ataupun apa-apa yang anda nak buat kat rumah ni, nak jemput orang luar. Tak payah masuk ke rumah pun boleh. Anda just buka kat sini, dia orang terus ke halaman ruang lega kat sini lah. Dan dekat sini, dia ada satu tangga untuk ke atas ni. Sebab dekat atas ni, dia ada satu roof area yang memang rata dan luas kat atas ni. So, most probably kalau anda nak ubah pun mungkin sebagai gym, tapi open lah. So, atas tu boleh apa-apa lah. Kalau buat event ke apa, anda boleh letak satu table dengan kerusi kat atas tu lah. So, kita ke sebelah ruangan sini pula. Dekat sini, dia ada satu office. So dekat sini rumah ni owner buat satu office lah, satu bilik kat sini. Bilik ni dia tak ada bathroom. Dan dekat sini untuk laluan anda nak ke sana memang anda kena pusing sikit lah. Lalu sini terus ke area ruang tamu tu. Dan belakang wall kita ni kita ada satu powder room ataupun bathroom untuk kegunaan tetamu kat sini. Dan daripada sini kita boleh masuk terus ke ruangan dapur. Dekat sini ada sikit dapur, tapi jangan judge dulu sebab ini baru sedikit saya nak tunjuk. Sebelum saya tunjuk dapur yang besar dia, okay, dekat sini dia ada satu mixed room yang complete dengan tandas sekali. Cumanya agak banyak barang lah, so kita tak nak go through satu persatu. Okay, dapur dia ni, kita hold kat sini. Jom, ikut saya kat sini. So dapur, owner dia tambah buat outdoor wet kitchen dekat sini. So dekat sini, full daripada luar ni, halaman tepi ni memang hanya ruangan dapur sahaja kat sini. Okay, jom saya tunjukkan kepada anda semua ruang grand living area untuk rumah ni dan dining dia. So masuk dari pintu, full glasses kiri dan kanan, membolehkan cahaya masuk dengan mudah lah. So natural lighting memang rumah ni easily lah. Tak payah nak bergantung pada lampu sangat sebab memang terang di siang hari. So dekat sini full grand living area dia. Dan tengah-tengah ni dia ada satu dining area. Dan ini tangga untuk ke atas. Plus dekat sini dia ada satu minibar plus dengan meja sekali. Jadi kat sini anda ada pilihan sama ada dekat sini jadikan dining ataupun sana. So ada 2 dining kat sini. Dan dekat sini masih ada lagi space untuk kabinet dan ruangan dapur tambahan untuk kegunaan dekat sini lah. So dekat sini dia more kepada dry kitchen untuk persediaan makanan untuk anda angkat ke sini. Dan kelebihan rumah ni, tanah belakang kita ni bernampak sangat luas dan sangat cantik, terjaga rapi oleh owner kat belakang ni. Dan dia tak kosong lah dekat belakang ni sebab owner pun ada satu untuk water feature kat situ lah. Yang bulat tu adalah water feature, cuma tak function lah sekarang ni. Jap, kalau anda ada nak jual rumah ataupun segala yang berkait dengan properti, boleh hubungi saya. Thank you. Okey, jom kita sambung house tour belah atas. Dekat atas ni hanya ada 2 bilik saja tau. Satu master bedroom. Master bedroom memang sangat besar. Kejap saya tunjuk macam mana ruang dia tu. Dan satu lagi bilik untuk anak lah. Dia besar juga tapi master bedroom dia memang super besar. So dekat sini atas ni dia ada satu balcony dekat di sini yang menghadap tanah tepi ni. Dan dia ada satu family space kat sini, family area. Dan daripada sini kita terus boleh ke master bedroom. So master bedroom, daripada sini, pintu ni, full ni adalah master bedroom. Sebab yang pertama sekali kita masuk sini, pintu ni adalah wardrobe. Sebab dia terus attach ke bilik air. Dan daripada sini, untuk ke master bedroom, bilik tidur kat sini. Dan kat sini, saya tunjuk seperti selalu. Dekat ruang sini, kita boleh terus laluan ke hujung sini dan dia ada satu balcony, just 2 kaki saja kat sini untuk view kita lah
Kat sini kita boleh dapat view tasik dekat belakang ni. Dan dekat sini owner ada satu tabletop dekat sini dan dia berfungsi sebagai macam mini bar lah untuk anda nak santai, nak minum ke apa kat sini. Dan dekat sini saya bawa tunjuk master bedroom daripada sini senang Daripada sini anda ada satu space yang sangat luas dekat sini. Dia balcony aka outdoor gym dengan lounge dekat sini lah untuk owner master bedroom sahaja kat sini. So memang full space kat sini dengan bumbung pun memang kita boleh dapat cahaya matahari, natural lighting, dan tepi tu pun open terus nampak kolam kat situ. Dan daripada master bedroom kita boleh terus keluar ke area sini. So ni ruangan tidur dia sangat luas dan selesa sebab wardrobe dia sebelah sana lah. So daripada sini kita boleh terus akses ke bathroom kat sini. Okey, ini bilik last kat atas, bilik kedua. So dekat bilik ni ruangan tidur dia belah belakang ni. Cuma owner just letak katil single je lah. Tapi dia actually muat saja untuk katil king kat sini. Dan wardrobe untuk bilik ni kat sini. So inilah wardrobe dia dan bathroom dia. Sekian untuk house tour sebuah banglo yang berharga 4.2 juta di Blue Water, Serdang, sebelah je dengan The Mines. So banglo ni tanah dia berkeluasan 10,000 square feet dan build up dia 6,700 square feet. Cuma rumah ni mungkinlah kekurangan dia tak banyak bilik lah kot. Sebab bilik dekat luar ni ada 2 plus 1 office dan plus 1 mixed room. Dekat atas just 2 bilik sahaja, master bedroom dengan bilik anak owner lah. So dekat sini banglo ni memang berdesainkan moden dan 10,000 square feet agak luas Parking pun besar dan binaan dia pun besar kita nampak kat sini. Dan desain dia moden, sangat acceptable lah kalau mungkin memenuhi cita rasa anda kalau anda berminat dengan area sini. Dan sini dia gated and guarded, cuma dia leasehold non-bumi lot. Sekiranya anda berminat dengan banglo berdesainkan sebegini dan anda mungkin ada certain orang dia tak kisah pun area mana mungkin dia nak memang balik rumah tu just nak duduk stay dan dia boleh menikmati semua facilities dalam rumah instead of dia beli kondo mungkin kat KL, KLCC ke, harga mungkin 3 juta ke 5 juta, end up bayar maintenance fee mahal untuk menikmati kolam, gym dan sebagainya. So itulah kelebihan rumah landed yang tak ada pada kondo. Tapi kondo ialah of course facility dia lebih terjaga lah. Cumanya maintenance fee mungkin agak mahal lah kat KLCC semua Jadi rumah ni dengan harga 4.2 juta anda boleh menikmati segala benda yang ada dekat rumah ni yang telah pun saya tunjukkan tadi. Sekian sahaja saya rasa untuk video kali ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang menonton sampai habis. Anda memang awesome. Dan terima kasih sudi support video-video dari saya dan sentiasa menantikan video-video daripada saya. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda semua. Sehingga bertemu di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.